Pucuk manis bermatang budi, pucuk purut digetus rusa. Yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang adil lagi menegakkan kebenaran, guru-guru dan penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pembuka bicara. Berdirinya saya di atas persada indah ini tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato ini agar hadirin terbuka minda dan saya petah berkata-kata. Bak kata orang dahulu kala, yang buta tidak teraba-raba, yang pekak tidak tertanya-tanya, yang pendek tidak tertinjau-tinjau. Di Malaysia, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan sekaligus berfungsi sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa kebangsaan dapat ditakrifkan sebagai bahasa yang diterima dan digunakan oleh penduduk dalam sesebuah negara. Bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia ialah bahasa Melayu. Para hakim yang bijaksana lagi arif. Wacana saya yang pertama, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Semangat perjuangan menuntut kemerdekaan di tanah Melayu tercetus apabila jiwa rakyat telah timbul kesedaran untuk jadi bangsa berdaulat. Salah satu cara menjadi bangsa berdaulat ialah memerintah sendiri negara tanpa dikuasai atau ditunjuk oleh penjajah. Setelah kemerdekaan tercapai, Persekutuan Tanah Melayu telah memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Fungsi ini telah termaktub dalam bahagian 12A dan Pelbagai 152 Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang menyatakan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang dengan parlimen. Maka terbuktilah bahawa bahasa Melayu merupakan lambang kebebasan dan kedaulatan negara daripada belenggu penjajahan. Sebagai sebuah negara yang pusat membangun, amat wajar sekali Malaysia mempunyai satu bahasa kebangsaan kerana bahasa kebangsaan menunjukkan status sesuatu bangsa. Oleh itu, untuk memupuk sifat sayangkan bahasa kita, pelbagai kempen telah diadakan seperti Cintailah Bahasa Kita dan Bahasa Jiwa Bangsa. Wacana saya yang kedua, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Maksud bahasa rasmi ialah bahasa utama yang digunakan dalam segala urusan pentadbiran dan urusan rasmi negara. Contohnya, bahasa Melayu digunakan dalam sistem pendidikan negara, urusan surat menyurat, mesyuarat dan pentadbiran negara. Cuba kita renung, bukakan mata, celikkan minda. Dalam mesyuarat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, di persidangan-persidangan, seminar-seminar, di parlimen, bahkan dalam perbicaraan di mahkamah, mesti diutamakan penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan selain bahasa Melayu adalah menyalahi artikel 152 Perlembagaan Malaysia. Sesiapa yang membelakangkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi negara, termasuk pemimpin negara sekalipun, mereka adalah penjenayah negara yang mesti dihukum. Dengan hujah itu, terbukti lagi jelas dan nyata betapa penting bahasa Melayu memainkan peranan dalam urusan pentadbiran negara. Para hadirin yang dihormati sekalian, wacana saya yang ketiga, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan rakyat Malaysia. Bahasa perpaduan bermaksud bahasa yang digunakan sebagai tali pengikat kemuafakatan antara anggota masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat kita adalah masyarakat majmuk yang berbeza kepercayaan, amalan, budaya, agama dan bahasa. Bahasa Melayu dapat memainkan peranan sebagai penyatu kepelbagaian tersebut melalui penggunaan bersama atau satu bahasa untuk satu negara. Kerajaan menggalakkan rakyat menggunakan bahasa Melayu dan dalam semua komunikasi awam dan terbuka
terbuka agar tidak timbul syak wasangka antara satu sama lain. Apabila penggunaan bersama bahasa Melayu di tempat terbuka sudah menjadi amalan, maka akan wujud kemesraan, kepercayaan, hormat dan rasa selamat dalam membina perpaduan antara kaum. Dengan itu, dapatlah kita melahirkan bangsa yang bersatu dan menganggap Malaysia sebagai negara milik bersama. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, setelah frasa demi frasa pidato saya ini dikupas, maka dapatlah saya menutup rumusan bahawa bahasa Melayu memikul tanggungjawab yang besar dalam mengangkat martabat dan bangsa di tanah air tercinta ini. Oleh sebab itu, segala fungsi bahasa Melayu iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa perpaduan perlu terus didaulatkan. Sebelum melabuhkan tirai, saya mengakhiri pidato saya ini dengan serangkap pantun. Alang-alang menyelup pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang bahasa dijulang, biar kekal sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.